Depan cakap lain, subuh cakap lain, zuhur cakap lain, maghrib cakap lain, isyak hilang terus, tuan. So macam mana kita boleh percaya ke orang ini? Esok dia pergi datang jumpa kita, tuan, dia cakap satu benda dekat kita, dia pergi jumpa orang lain, dia cakap sama ke dia cakap lain, tuan? Boleh percaya ke tidak? PAS kata nak lawan DAP. Kenapa PAS tak lawan di 17 kawasan DAP ni, dia kata? Mana PAS tak lawan DAP di kawasan-kawasan DAP? Saya nak cakap kepada orang AMDAP dengan orang PH yang cakap macam ni, itu bodoh. Betul tak, tuan? Itu samalah macam cakap kalau saya tanya mereka, kenapa DAP tak bertanding kawasan PAS? Betul tak? Kita nak kalahkan DAP, bukan nak pergi bertanding di kursi DAP ni, tu bodoh. Kalau macam tu, suruhlah DAP bertanding kawasan Melayu, betul tak? DAP pun tak bertanding kawasan Melayu. Kita nak kalahkan DAP ni sebab dasar-dasar dia macam mana? Dua cara, tuan-tuan. Nombor satu, kita jangan bagi kuasa kepada DAP menentang, betul tak? Dulu PAS pernah bekerjasama dengan DAP, betul. Tapi tuan-tuan bekerjasama sebagai pembangkang, betul tak? Tuan-tuan tak bagi kuasa kepada DAP, dia persekutuan dulu. Bila UMNO, AMDAP ni bekerjasama dengan DAP, dia bagi DAP kuasa di kerajaan persekutuan. Dengan kuasa ni lah DAP, macam-macam sumber, duit, apa dan sebagainya mereka dapat. Mereka yang beri kuasa sekarang. Zaid Abidi di Johor cakap sekali lagi, kalau mereka menang di Johor, dia akan bekerjasama. Maksudnya kalau dia menang di Johor pun, dia akan bagi kuasa, memperkasakan DAP dan PH di pusat. Untuk lawan DAP, kita tak boleh bagi kuasa pada DAP ni, tuan-tuan, betul tak? Bukan pergi lawan DAP di kawasan mereka, betul tak? Itu satu hujah yang bodoh. Saya nak cakap pada dia mana dia ni belajar politik. Nombor dua, nak kalahkan DAP adalah kita kena menangkan kursi-kursi kawasan Melayu kepada parti-parti yang tak bagi kuasa kepada DAP lah. Betul? Setuju? Siapa parti-parti yang tak bagi kuasa kepada DAP ni, tuan-tuan, dan tak nak bekerjasama dengan DAP? Siapa, tuan-tuan? PAS lah. PAS lah. So kepada orang-orang Melayu di Johor, saya nak bagi tahu, Zahid dah cakap macam itu. Dia nak maintain kerjasama dengan DAP Wahimah di pusat. Dia tak boleh jadi lalang, tuan-tuan. AMDAP ni saya nak cakap, kamu dah jadi parti lalang. Tamak haluba nak kuasa di pusat, so kerjasama dengan DAP. Tapi nak kuasa juga di negeri, nak pergi Solo, semua dia nak makan, tuan-tuan. Berapa banyak kolam dia nak main, betul tak? Bila orang main banyak kolam ini, dia tak ada prinsip. Depan cakap lain, subuh cakap lain, zuhur cakap lain, maghrib cakap lain, isyak hilang terus, tuan. So macam mana kita boleh percaya ke orang ini? Esok dia pergi datang jumpa kita, tuan, dia cakap satu benda dekat kita, dia pergi jumpa orang lain, dia cakap sama ke dia cakap lain, tuan? Boleh percaya ke tidak? Tak boleh. Saya tak percaya orang yang main macam lalang macam ini. Dia nak kuasa sebab dia punya motif adalah kuasa, bukannya perjuangan, bukannya prinsip. Dia nak ambil jalan singkat. Di pusat dia nak pegang kuasa, di negeri pun dia nak pegang kuasa. Sebab itu di Johor, saya nak cakap kepada pengundi-pengundi Johor, bagi peluang PAS. Di 11 kawasan yang PAS bertanding, tuan-tuan ada bertanding 11 kawasan, nanti insyaAllah minggu depan saya pun akan bantu di 11 kawasan ini. Sebab PAS tak bagi kuasa pada DAP di negeri maupun di pusat. Dan kalau tuan-tuan tengok angka-angka tadi, saya rasa agak sukar untuk mana-mana parti untuk membentuk kerajaan semula di Johor. Dulu lain, dulu Cina tak keluar, pengundi DAP PH tak keluar. Sebab masa itu Anwar pun bukan jadi kerajaan, DAP pun bukan jadi kerajaan, mereka tak mungkin kurang sumber, mereka pun tak kisah PRN ini. So separuh daripada pengundi mereka tak balik. Kali ini tuan-tuan rasa mereka keluar mengundi ke tidak? Keluar.
So bila mereka keluar undi, saya jangkakan 50-50 lah pembahagian kursi antara PH dengan Barisan Nasional. Saya ingat sama ada dua-dua pun tak boleh bentuk kerajaan, tuan-tuan. Kalau BN dapat, saya rasa 20 lebih kursi, PH pun dapat 20 lebih kursi. Jika orang Johor bagi kepada PAS, tuan-tuan, insya-Allah daripada 11 tu kita doakan PAS menang semua atau sebahagian daripadanya PAS menang. Okey, katakanlah kita ambil BN menang 25 kursi, PH menang 25 kursi. Ini saya punya baca lah, katakanlah andaian kita. Dan PAS menang 6 kursi. Siapa-siapa pun tak boleh bentuk kerajaan, tuan-tuan. Sebab untuk membentuk kerajaan di Johor memerlukan 29 kursi. PH ada 25, Barisan Nasional ada 25, mereka short 4, PAS ada 6. Kalau Barisan Nasional nak membentuk kerajaan perpaduan, kerajaan muafakat nasional di Johor, mereka boleh. Mereka boleh bekerjasama dengan PAS, 25 campur 6 dapat 31 bentuk kerajaan di Johor. Tetapi tuan-tuan rasa mereka nak bentuk dengan kita atau nak bentuk dengan PH, tuan-tuan? Tuan-tuan pun tahu jawapannya. Sebab kita dah nampak di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan, UMNO, AMDAP ada 14 kursi. Kita, Perikatan Nasional dah bagi 5 kursi. Boleh dah membentuk kerajaan penyatuan ummah masa itu. Saya pun dah cadangkan. Tapi dia ambil tak option tu? Dia tak ambil. Dia tak ambil, tuan-tuan. Dia rela bekerjasama cium mulut lagi dengan DAP. So di Johor ni pun sama lah. Mereka tak nak bekerjasama dengan kita, tuan-tuan. Mereka terpaksa akur dengan keputusan pusat kepada Zahid. So mereka tak boleh buat apa. So bila mereka menang, kalau orang-orang Johor bagi undi pun kepada Barisan Nasional, dia tetap bagi kuasa kepada DAP. So buat apa? So kepada orang Johor, 11 kursi ni yang PAS tertanding ini, bagilah undi kepada PAS. Setuju, tuan-tuan? Dan kita akan bantu. Saya sendiri akan bantu, tuan-tuan. Zahid cakap, dia cakap, kalau diberi mandat semula di Johor, dia cakap, dia akan terus seiringan dengan kerajaan persekutuan, tuan-tuan. So maksudnya apa? Kalau kita undi dia di Johor, Barisan Nasional menang di Johor, tuan-tuan, dia akan kerjasama dengan siapa? Dengan PHDAP lah. Balik, dia sendiri cakap apa-apa jadi di Johor, kalau dibagi mandat, kerajaan negeri Johor akan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan. So sebab itu saya nak tanya Datuk Zahid dengan orang-orang UMNO Johor. Nombor satu, orang UMNO Johor ni semangat UMNO originalnya apa tu banyak juga. Dia tak setuju dengan AMDAP di pusat. Tapi itu hari masa dia nak bertanding jadi calon, tuan-tuan, dia angkat sumpah dengan sign agreement tu depan siapa? Depan Presiden AMDAP juga, Zahid Hamidi. So kalau mereka ini tidak ikut arahan, tidak akur kepada Zahid, mereka kena macam-macam, tuan-tuan. So macam mana pula mereka bertanding solo di negeri, dia kata tak ada kena-mengena dengan pusat. Kita percaya ke tak, tuan-tuan? Kita percaya. Zahid dah cakap kalau menang di Johor, masih mereka nak bekerjasama dengan pusat.